macam contoh untuk orang di kat luar sana kan, antara kebanyakan saya nampak usahawan kecil lah. Diorang usahawan-usahawan ni diorang mungkin daripada podcast ni diorang dah nampak okey betul aku perlukan branding tersebut. Tapi dalam masa sekarang ni waktu saya sedang struggle untuk membina branding, apa yang saya kena buat? Sebab satu saya memang dah tercukup duit ni nak teruskan bisnes ni kan. Apa nasihat tuan untuk diorang? Kalau you dah tahap macam itu, maksudnya you dah tahap terdesak lah. Ada banyak usahawan kecil dekat sana, dia tak bersedia, tiba-tiba bisnes dia drop. So duit dah tak ada ni. So nak buat apa? Kan? So kalau you dah berada dalam situasi macam tu, apa boleh you buat? You kena struggle lah. Maksud saya, kena generate sales secepat yang mungkin. Sebab tu saya cakap, saya tidak sepenuhnya tidak bersetuju dengan ads. Tapi pada masa you tekan ads tu, buatlah penjenamaan. Maksud saya penjenamaan adalah kita bercakap pasal apa jua storytelling ke dan sebagainya, tetapi dia tak ada kaitan langsung dengan menjual. Dia tak ada kaitan langsung dengan marketing. Itulah sebenarnya konten. Kita bercerita. We tell people about stories yang boleh buatkan orang engage dengan kita, minat dekat kita. Saya tak jual apa-apa, saya just tell story saja. Kan?